lebih elegan, lebih mewah. Inilah dia guys, Toyota Alphard New Facelift tahun 2024. Macam yang korang tengok dekat bahagian dalaman dia, apa yang berbeza dengan model sebelum ni, design seat sudah berbeza, masih mengekalkan two-way armrest kiri dan kanan. Dah ada wireless charger, meter, fully digital. Lepas tu dah ada head-up display dekat sini. Steering pun design yang terkini, multifunction steering yang berbeza. Masih mengekalkan digital inner mirror, blind spot mirror, memory seat, electric seat. Untuk seat bahagian tengah pula masih mengekalkan pilot seat tapi design yang berbeza. Lepas tu korang boleh nampak aircon vent dekat sini. Dan apa yang membezakan dengan model sebelum ni, dia dah tak pakai sunroof dengan moonroof. Dia hanya pakai roof shade macam ni. Korang boleh nampak auto tertutup, ada button dekat sini dan juga dekat hadapan. Dan unit yang ini dia punya side shade sudah automatic. Untuk bahagian compartment boot dia pula, korang boleh buka daripada depan tu macam biasa dan dia ada hidden button dekat sini korang tekan button ni. So dia akan automatic terbuka sebab unit yang ini ada power boot. So ini bahagian compartment belakang So tak berapa luas tapi dia ada compartment, hidden compartment dekat bahagian bawah sini dan juga bawah sini. So kalau korang berminat dengan Alphard Z tahun 2024 ni, kita ada 8 unit ready stock. Roger Raja Ihsan Kasil.